Harga gold bar 250 gram pada tahun 2016 adalah RM38,857. Selepas 8 tahun simpanan, jika gold bar 250 gram ini dijual pada hari ini, tuan-puan akan dapat sebanyak RM90,572. Keuntungan bersih selepas tolakan spread sebanyak RM51,715. Bila dibahagikan keuntungan dalam peratus, tuan-puan sudah dapat keuntungan sebanyak 133% selama 8 tahun atau 16.6% setahun. Bagi umat Islam, setelah tolakan zakat 2.5% setahun, tuan-puan masih lagi untung sebanyak 14.1% setahun. Dan keuntungan ini tidak memerlukan tuan-puan untuk membuat apa-apa pun. Tuan-puan hanya perlu pastikan emas ini disimpan di tempat yang selamat seperti dalam peti besi atau sewa safe deposit box. Berbeza jika tuan-puan membeli emas 1 gram pada tahun 2016 dengan harga RM159. Jika tuan-puan jual emas 1 gram ini setelah tolakan spread value 9%, tuan-puan akan dapat RM359 dengan keuntungan bersih RM200. Di sini tuan-puan boleh nampak dari sudut pelaburan emas, tuan-puan perlukan jumlah gram emas yang lebih besar seperti gold bar 250 gram dan 1 kilogram. Tetapi jika bajet belian emas tuan-puan kurang daripada ini, tuan-puan adalah seorang penyimpan emas dan penyimpan emas yang berjaya adalah apabila mereka menyimpan secara konsisten. Public Gold sudah bertapak di Malaysia selama 16 tahun dengan 1.9 juta penyimpan emas dan inilah kredibiliti Public Gold. Jadi bagi yang berminat untuk membuat belian emas di Public Gold, sama ada gold bar yang besar ataupun menabung di akaun Emasket, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.